Istawa Ar-Rahman al-Istawa. Tuhan ni duduk selalik atas aras. Istawa tu makna duduk selalik. Tapi Tuhan selalik ke? Tak. Apa ketika Tuhan ni ada? Tuhan ada atau tak ada? Ada. Supaya kita aja kita ada. Tidak. Kita ada cara kita, Tuhan ada cara dia. Istawa duduk selalik. Kalau kita duduk atas kursi yang duduk selalik ni, dia panggil istawa. Istawa itu adalah kursi. Aku duduk selalik atas kursi. Jadi Tuhan duduk selalik cara dia. Kama yali aku berjalan ni kita panggil Allah. Apa kita kata anak sekolah? Anak sekolah balik. Beranak bila sekolah? Tak ada anak. Tapi orang yang kecil anak sekolah. Muka kuala, tadi muka kuala. Muka mamak ni ada hidung, ada gigi, ada misah, ada berapa muka. Muka kuala tu ada hidung juga kan? Tak ada hidung, gigi tak ada, tapi orang panggil muka kuala. Muka tangga. Kecil Melayu pun tak reti belah mana nak faham Arab, Quran bahasa Arab. Tuhan istawa, duduk selalik, tapi cara Tuhan tidak cara orang tu. Cara Tuhan lagu mana? Tanya dia lah. Takkanlah kita nak senyap tak bermakna kita. Jangan kata Allah tu duduk di atas arah, maknanya arah bawah Tuhan naik duduk datang. Jadi dalam masalah Ar-Rahman wa ala arsyistawa, dengan molek tu penjelasan. Sama ada ulama moden, ulama tak moden. Tanya molek, adakah makna Tuhan naik duduk datang, arah bawah Tuhan naik duduk ke atas? Ke hak makna mu kata ni Tuhan yang bernama Rahman duduk di atas arah. Kalau gitu saja tak panggil lagi Tuhan duduk datang. Kerana itu hanya terjemahan daripada Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman atas arah itu istawa, makna duduk. Belum lagi tafsir. Nampak? Boleh kita kata gitu dengan kita serahkan maknanya Allahu a'lamu bi muradihi bi haqiqati muradihi. Allah lebih mengetahui mana hakikat yang sebenar. Yang kata kita ni menjisingkan Allah, kalau ulama tu kata gini, Allah duduk ke atas arah duduk bawah. Allah atas pada arah duduk bawah Allah. Itu baru betul orang ni mengatakan Tuhan berjising, kerana boleh naik turun duduk datang. Jadi tengok dulu apa makna orang dia kata. Kalau dia kata Tuhan mai duduk di atas